Patutlah tiba-tiba sayang sangat jam. Sebab baca buku ni lah kan? Sebelum akak buat korang nangis, pergi cepat siap. Dah lambat ni. Yelah. Jam tu, minta tolong akak tong baiki. Nah. Wah. Jaga baik-baik, ha? Baik, Uncle. Bagus, bagus. Jam-jam tu macam... Mau beli jam baru? Tepi tu ada abut lagi. Jangan ketuk-ketuk. Nanti dia sakit. Mana cikgu ni? Lambat. Ke jam aku dah mati? Islam, jangan buat macam tu. Rosak nanti. Dah matilah. Boleh minta Daddy beli baru? Pergilah baiki dulu. Elok lagi ni. Tak nak. Nak yang baru. Kau ni, cikgu sudah sampai. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Rajinnya Ipin. Macam tu lah selalu. Hargai jam tu bagus. Tapi yang lebih penting, kena hargai masa. Sebab... Masa itu emas. Jadi hari ini, cikgu nak murid-murid buat karangan pendek. Karangan? Ya. Tajuknya... Aku sebuah jam. Saya mau cantik. Bolehlah tu. Ada banyak. Utarik di sini. Mustari. Kejalah. Jangan. Tak apa-apa. Bertuah punya budak. Nasib baik tak kemek. Penat akak buat. Apa ni? Jauh-jauh, jangan kacau. Ni projek saiz akak. Nanti rosak. Planet Mustari di... Sini. Ya ke? Betul. Iyalah. Adik akak kan pandai. Kebetulan je. Ipin, bumi di sini. Lah. Sini, Zuhal. Mari kat sini. Neptune. Sana. Siap. Siapa punya projek ni? Pandai-pandai je. Tapi, betul kan? Cuba kak tengok. Neptune. Betul. Mana korang tahu? Adalah. Akak nak tahu pasal sistem suria. Planet-planet. Boleh tanya kita orang. Semua kita orang tahu. Betul. Lagak. Planet apa yang paling kecil dan yang paling besar? Jawablah adik-adik yang pandai. Ni yang kecil, Utari. Ni yang besar, Mustari. Senang je. Tanyalah lagi. Kenapa ada siang dan malam? Ada siang untuk kita orang main. Malam untuk kita orang tidur. Gurau je. Biar kami angkasawan Upin dan angkasawan Ipin menceritakan pengalaman kami di angkasa lepas. Kan Ipin? Betul. Sampai ke bulan. Tengok. Itulah bumi kita. Wah. Rasa-rasanya boleh nampak opa dengan akak tak? Mana nampak? Jauh lah. Apa je kau ni? Upin, kenapa ada sebelah gelap, sebelah terang? Bumi kita kan bulan. Bila bumi berpusing, bahagian yang kena cahaya matahari jadi siang. Yang tak kena, jadi malam lah. Oh, macam tu ke? Bukan matahari yang bergerak. Sebab bila pagi matahari naik, bila malam matahari turun. Salah tu. Matahari tak bergerak. Yang bergerak
bumi dengan bulan. Bulan pusing bumi jadi satu bulan. Bumi pusing matahari jadi satu bumi. Ish, bukanlah satu tahun. Oh, jadi yang besar ni matahari lah ya. Panas. Iyo, dalam sistem suria kita, matahari lah yang duduk di tengah. Dan planet-planet semua ni berpusing keliling matahari. Oh, ya ke? Semuanya ada 8 planet. Besar nanti, Ipin nak duduk planet lain lah. Habis tu, Opa dengan Akak macam mana? Kita bawa lah sekali. Kita duduk dekat... planet tu, dekat sikit dengan matahari. Itu planet matahari. Mana boleh duduk situ? Makin dekat dengan matahari, makin panas. Kalau nak tahu, planet utari ni lah yang paling kecil dalam sistem suria kita. Ya, kalau yang paling besar? Nak tengok? Nak. Jom, ikut aku. Jagi, Pin. Jangan terlanggar. Yang paling cantik, planet Zuhal. Oh. Dah habis perangan? Aduh, dah. Akak, projek sains ni untuk pertandingan ke? Bukan, untuk pendidikan. Sekolah akak buat program sains angkasa. Akak buatlah sistem suria ni. Lepas tu, akak nak cerita pasal angkasawan dan stesen angkasawan antarabangsa, ISS. Di situlah angkasawan buat kajian. Kajian cari anak bulan dengan makhluk asing? Mana ada orang buat kajian pasal tu? Ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Ada. Siapa punya yang jatuh paling akhir akan jadi pemenang. Kita letak. Apa ni jadi? Sedia? 1, 2, 3. Tinggi. Punya lagi tinggi. Wah. Kayaknya aku punya. Saya punya nampak cantik. Jangan. Mana boleh macam tu? Suka hati lah. Tu main tipu namanya. Dia pergi laisan. Jangan jatuh. Tu aku punya. Kalah lah kau. Yes, saya menang. Betul. Saya menang. Mana ada? Aku punya
lagi. Akulah menang. Ui, saya punya paling lambat sekali jatuh. Tengok, dah jatuh. Mei pun nampak. Jadi, Huh? lu punya jatuh atas kepala. Tak boleh kira, Ma. Ehsan menang. Orang main apa tu? Payung terjun. Nak main juga? Nah. RM2. Kau kan nak jadi angkasawan. Tapi angkasawan tak pakai payung terjun. Dia pakai roket. Betul. Tak apa. Ni main-main je. Apa? Mari main lagi. Yeay! Bolehlah. Lihat angkasawan Upin dan Ipin terbang. Kenapalah berat sangat baju ni? Mestilah baju ni khas untuk angkasawan. Ya. Ada oksigen untuk bernafas, ada tiup air untuk sejukkan badan. Baju ni untuk lindungi angkasawan dari sebarang bahaya di angkasa. Beratnya 50 kilogram. Huh? Kalau dalam air mesti kita dah tenggelam. Tapi hairan, di sini kita terapung. Apa hairannya? Di sini tak ada graviti. Sebab tu kita terapung. Itu pun tak tahu. Ya. Tanpa graviti, semua benda akan terapung. Makanan, minuman, semua. Betul lah. Bila nak tidur pula, kena tidur dalam beg khas. Berzip. Lepas tu, pakai tali pinggang. Kalau tak pakai, terapung-rapunglah nanti. Sampai terhantuk ke dinding. Sakit. Aduh. Aku pun nak jadi angkasawan lah. Aku ikut kau. Saya pun mau. Saya suka. Mau jadi angkasawan kita. Ai, tiba-tiba semua nak jadi angkasawan. Tapi bukan senang tau. Kena banyak latihan dan mesti lulus semua. Baru boleh jadi angkasawan. Ha? Oh. Tapi, apa tu graviti? Kuih lah, Bidi. Graviti adalah satu tarikan yang menarik kita ke pusat bumi. Sebab tu di bumi kita tidak terapung-apung. Kalau aku jadi angkasawan, aku nak bawa banyak-banyak mainan. Nak tengok guli, gasing, terapung-rapung. Mesti seronok. Aku nak bawa macam-macam makanan. Ajak aku sekali. Bagus tu. Angkasawan ke sana pun ada misi-misi tertentu. Mereka akan buat kajian tentang sains, kesihatan dan lain-lain. Sekaligus mendekatkan bidang sains dan teknologi kepada rakyat dan dapat menanam minat generasi muda mengenai bidang sains angkasa. Ingat, kalau nak jadi angkasawan, yang penting kena ada keazaman, ilmu dan kesihatan yang baik. Kena belajar rajin-rajin. Faham? Faham. Terima kasih, Cikgu. Korang tahu siapa datang sekolah akak tadi? Tak tahu? Siapa? Angkasawan. Dia kata... Bagus. Hebat. Cara kamu menggunakan aplikasi sains dan fizik sangat kreatif dan mudah untuk difahami. Memang menarik. Wah! Dia puji projek sains akak. Itu pun kita yang tolong. Tengok ni. Tada! Roket! Mana akak dapat? Angkasawan tu bagi. Inilah roket yang bawa dia naik ke angkasa lepas. Ipin nak juga. Akak bagilah. Nak. Yep. Apa nak? Nampak ni? Untuk terus.
Jadi, ni akak punya. Ilih. Ini butang apa, Kak? Entah. Akak pun tak tahu. Upin! Ipin! Cantiknya bumi. Apa tu? Tebalnya asap. Teruknya pencemaran. Betul. Dari mana asapnya datang? Panggilan dari Aman 2. Panggilan dari Aman 2. Ohio, Aman 2. Genki desu ka? Selamat pagi, Aman 1. Kami baik-baik saja. Keadaan di luar kota tak baik. Pencemaran udara teruk. Sama lah. Sekarang di kota pun pun teruk. Betul. Selalunya tak. Kita jangan buang masa. Amandu, mari sama-sama mencari punca pencemaran udara ini. Mari. Fizi, macam mana dengan pasukan peronda kita? Sekejap, Kapten. Dah ada gambar. Kenapa ni? Mana pergi? Alah, hilang pula. Aman 1, masuk. Aman 2. 2-3 budak tengok kartun. Aman 1 dan 2 tak ada jawapan. Tidak sawasan. Tolong betulkan cepat. Kita orang nak pergi makan sekejap. Wait, Kapten. Pembakaran terbuka. Tengok tu. Inilah puncanya. Tak patut. Ya loh. Mana boleh bakar-bakar suka hati. Alam sekitar tercemar. Udara pun kotor. Nanti kita tak sihat, Ma. Kita mesti buat sesuatu. Aku setuju. Tak dapat kan, Mak Il? KRF. Masuk. Amat 1 ingin membuat laporan. Tak dapat. Ipin, tengok tu. Kawasan hutan simpan dah buka. Mesti pembalakan haram. Ini dah langgar undang-undang. Pokok-pokok di hutan simpan mana boleh tebang. Habis sungai tercemar. Sedihnya.